Bukan kembung perut, rupanya serangan jantung. Itulah kisah benar pesakit ini yang hampir hilang nyawanya. Tapi umurnya masih panjang, masih diberi peluang untuk menghirup udara di bumi ini. Dalam waktu maghrib macam tu, dia kata rasa macam berat dekat dada, macam ada angin sekat tapi tak ada sakit. Tak ada sakit yang serius macam dalam drama kat TV tu, tak ada sakit yang macam tu katanya. So, dia pergi klinik nak ambil ubat gastrik je tapi doktor suspect silent heart attack. So, buat ECG resultnya normal. Doktor masih suspect silent heart attack walaupun ECG normal. So, dia proceed buat ujian darah cardiac troponin I rapid test. Dia ambil darah hujung jari je, 3 titis je, letak ke atas test kit ni, lepas tu letak buffer setitik je. Dalam masa 10 minit dapat result, confirm serangan jantung. Pesakit terkejut sangat, wife dia lagilah tak percaya, tapi doktor berjaya terangkan pesakit berada dalam keadaan serius. Dalam beberapa minit, ambulans dari hospital berdekatan dah sampai. Pasien ni berkeras tak nak naik ambulans, nak pergi hospital dengan kereta sendiri je sebab dia rasa sihat. Tapi doktor klinik dan doktor ambulans berjaya pujuk paksa dan terangkan keadaan dia yang kritikal iaitu mengalami serangan jantung, dan diiringi dengan rayuan dan tangisan isteri dia tu, naiklah juga ambulans ditemani isteri kesayangan tu. Dalam perjalanan ke hospital yang tak sampai 5 minit pun jaraknya, jantung dia berhenti tiba-tiba dan masuk ke fasa ventricular fibrillation yang memerlukan renjatan defibrillation. Segera diberi rawatan tersebut oleh petugas di dalam ambulans dan nadinya berjaya dikembalikan. Menurut kata pasien, macam nyawa dia kena jerut sekejap, lepas tu baru dipulangkan kembali. Sesampainya di hospital, urgent angiogram plus angioplasty dijalankan yang mana blok serangan jantungnya berjaya dirawat dan 3 hari kemudian pesakit discharge dengan selamat. Nasib baik ada cardiac trop I yang cepat, tepat dan tolong diagnoskan silent heart attack pasien ni. Cardiac trop I mengesan kehadiran sel otot jantung yang cedera akibat serangan jantung yang hadir dalam darah pesakit. Jadi ujian ni boleh kesan serangan jantung tak kisahlah jenis silent ke tak silent ke. So, ianya sangat tepat dengan kadar ketepatan 99.1%. Ingat ya guys, walaupun silent heart attack ini tak sakit teruk, ia masih boleh progres menjadi full blown heart attack yang boleh menyebabkan kegagalan jantung dan boleh meragut nyawa. Jangan ambil mudah gejala silent heart attack iaitu rasa tak sedap dekat ulu hati, kepenatan yang tak terkata tanpa sebab, sesak nafas, sakit atau tak selesa dekat dagu, leher, belakang atau perut, loya, muntah atau peluh sejuk. Silent heart attack lebih kerap berlaku di kalangan wanita, pesakit diabetes dan juga perokok. Kalau disyaki, segeralah ke klinik atau hospital berdekatan. Dapatkan pemeriksaan dan ujian saringan yang tepat seperti ECG bersiri dan ujian darah yang tepat seperti rapid cardiac troponin I. Semoga video ini bermanfaat untuk anda semua di luar sana. Kalau sempat, tolong saya letakkan hashtag silent heart attack di ruangan komen. Video berbentuk pendidikan kesihatan ini dibawakan khas untuk anda oleh Celoteh Dr. Mala.